Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Mari kita sambung cerita. Isu apa? Alkisah warisan yang klaim terpaling MA63. Ya benar, semua pihak dan semua Sabahan patut bersatu dalam perjuangan memaknai MA63. Bukan meminta atau menuntut yang bukan-bukan, kita hanya mahu hak-hak kita sebagaimana yang telah dipersetujui melalui Perjanjian Malaysia 1963, iaitu sijil lahir kepada Persekutuan Malaysia. Masalahnya di Sabah ini ada pihak yang klaim terpaling MA63 dan menafikan ikhtiar orang lain, sedangkan mereka sendiri cakap tidak serupa bikin. Saya bagi satu lagi contoh wayang politik parti warisan. Bila mana Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu membuat keputusan yang memihak kepada Sabah Law Society, SLS dan hak 40% Special Grant Sabah, maka mencananglah warisan umpama mereka lah terpaling hero. Mari kita dengarkan. Because I think what has been spelled out by the judgment, by the judge in the court proceeding is quite clear, where I think they need to relook on what has been spelled out in the constitution there. Tidak sia-sia usaha yang telah digerakkan oleh parti warisan. Tidak sia-sia juga barisan ahli-ahli parlimen warisan pada ketika itu, khususnya pada tahun 2022. Kalau dengar umpama warisanlah yang membawa kes ke mahkamah dan menang. Tapi hakikatnya inilah hipokrasi warisan dan pemimpinnya, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal. Mari kita singkap sejarah ketika warisan dan Shafie berkuasa pada tahun 2018 hingga 2020 dahulu. Bukan cerita di kedai kopi, tapi pendirian rasmi semasa di sidang Dewan Undangan Negeri Sabah pada 7 Ogos 2019. Dengarkan. Kerajaan negeri boleh mengambil tindakan mahkamah untuk pastikan kerajaan pusat mematuhi undang-undang yang tertinggi dalam negara kita, iaitu Perlembagaan Malaysia. Pendekatan kita kerana kita merupakan satu buah negara, kita tidaklah mengheret kerajaan persekutuan kepada mahkamah, dan itu bukan laku satu langkah yang saya yakin bahawa ianya elok untuk kita pastikan supaya dapat kita realisasikan apa tuntutan. Saya ulang, bila ditanya adakah kerajaan negeri mempertimbangkan untuk membawa isu tuntutan hak Sabah dalam Perlembagaan Persekutuan ke mahkamah, jawabnya kerajaan negeri tidak mengambil pendekatan untuk mengheret kerajaan persekutuan ke mahkamah yang beliau sifatkan sebagai langkah yang tidak elok. Bukan sekadar itu saja. Kita boleh lihat pendirian dan pendekatan yang sama dalam isu hak minyak dan gas. Sehinggakan mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing pernah membuat kenyataan bahawa warisan patut bersama